Jangan lupa pula nanti kat Padang Mahsyar, kena ingat ni tau, kita akan nampak pahala kita, dosa kita depan mata. Maknanya macam mana kita boleh nampak meja ni, macam mana kita boleh nampak kipas lampu ni, macam itulah juga kita boleh nampak pahala dan dosa kita. Dan juga Allah akan tunjukkan pada kita doa-doa yang Allah tangguhkan masa dekat dunia dulu, Allah bagi dekat akhirat dan Allah tunjuk depan mata kita. Dan kata ulama, ramai manusia dekat Padang Mahsyar, hari akhirat juga namanya adalah hari penyesalan. Penyesalan bukan hanya untuk orang yang kufur pada Allah, tapi menyesal juga bagi orang beriman. Orang beriman pun menyesal. Apa sebab menyesal orang beriman? Kerana ketika orang beriman melihat, lah ini ke nikmat yang aku dapat kalau aku sabar dengan ujian? Ini ke nikmat sebabkan doa-doa aku yang tak dijawab masa dekat dunia dulu? Kalau macam ni lah doanya, pasti aku akan lagi banyak doa. Kalau macam ni lah pada sabar, mesti hari-hari kat dunia aku minta supaya Allah uji aku hari-hari, supaya aku boleh bersabar atas ujian yang Allah bagi dalam hidup aku. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca surah Sajadah, kan Allah sebut apa? Allah rakamkan perkataan orang-orang di Padang Mahsyar. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami dah nampak. Dah nampak apa? Dah nampak dah. Apa yang sebelum ni aku tak nampak, aku dah nampak dah. Nampak azab, nampak pahala, nampak nikmat, nampak doa-doa yang tidak dimakbulkan ni nampak. Wa sami'na, kami dengar. Farji'na na'mal salihan. Boleh tak kembalikan balik kami ke dunia untuk kami nak beramal soleh, nak doa lagi banyak, nak semayang lagi banyak, nak sedekah lagi banyak. Inna muqinun, sekarang kami dah yakin. Yakin ni maksudnya beriman kan. Iman ni dia hanya laku dekat dunia je. Dekat akhirat dah tak laku dah iman. Sebab kita dah nampak neraka, dah nampak syurga, dah nampak dah azab. Sebab tu iman hanya laku dekat dunia ni saja. Ketika kita tak nampak syurga neraka, tapi kita yakin ada. Ketika kita tak nampak mana dia doa-doa yang aku minta ni, mana dia punya jawapan dia, tapi kita tetap berdoa, ini orang beriman.